Ini yang sedang dunia terkejut. Kerana di luar pengetahuan dunia bahawa Iran telah membangunkan drone dalam laut. Yang mana drone dalam laut ni bukan dilancarkan untuk menyerang. Dia boleh berputar-putar pada bila-bila masa dalam laut, tak boleh dikesan. Kerana dia menggunakan bateri lithium, dia tak ada bunyi. Setiap kali kapal lalu, dia boleh pergi pada bila-bila masa. Di mana drone ni sangat murah. Okey, drone ni. Dipanggil drone yang paling dipanggil drone halimunan. Kerana Iran merancang perang ni selama 20 tahun. Dia boleh kena bantai teruk-teruk, tapi dia sediakan senjata murah. Umpan dia adalah supaya Amerika menurunkan senjata mahal. Bila Amerika keep bombing dengan senjata mahal, kemudian minyak ditahan di Selat Hormuz, ekonomi Amerika akan terjerumus kerana ekonomi dia tak boleh sukses kerana keadaan minyak. Dan kemudian harga minyak boleh naik di Amerika, rakyat dia boleh jadi marah. Kerana Amerika kemudian telah menggunakan wang yang sangat banyak dalam perang, kemudian dia tak boleh dapat minyak, negara dia pula akan mendapat apa yang dipanggil, dia nak jatuhkan kerajaan Iran, negara dia pula orang akan memberontak. Mana-mana parti yang kemudiannya nak meneruskan perang akan mungkin kalah dalam pilihan raya. Kita tengok circle baru ni. Kerana Iran sedang reset. Tapi kesan dia akan ada pada kita. Di mana reset Iran untuk menyedarkan dunia ni sampai ke pintu rumah kita. Dia tak sampai ke pintu rumah pemimpin dia. Pemimpin-pemimpin dunia yang selama ni berdiam diri dan membiarkan Amerika bermerajalela lebih daripada 70 tahun. Pemimpin-pemimpin dunia Islam dan bukan Islam yang selama ini membiarkan Israel bermerajalela selama berpuluh-puluh tahun. Iran kata dah tak boleh ajarlah melalui PBB. Kita kunci pintu Selat Hormuz, kita ajar supaya sejauh mana kita menderita ketika perang dan selepas perang, orang lain juga akan berdarah hidung. Ini dipanggil reset. Kalau reset ni berlaku, yang saya buka minda tuan-tuan untuk lihat ni, kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Sebab tu saya jelaskan pada tuan-tuan, saya tak yakin harga minyak boleh bertahan. Kalaulah 2-3 hari ni, tuan-tuan ambil ukuran, 2-3 hari ni bawa sampai seminggu ni, tak nampak perang akan berhenti. Kenapa? Amerika kena masuk perang ni kerana Rusia, Iran nak memanjangkannya. Baik, apa Amerika akan masuk dalam perang dan Iran nak memanjangkannya? Kalau Iran menurunkan semua periuk api dia dan mula drone dia digunakan, sebab Iran dah tembak satu kapal semalam, jadi 3 kapal. Kalau Iran aktifkan tembak kapal, bererti Iran memang tak peduli Amerika berhenti perang ke tak berhenti perang. Iran dah pergi pada matlamat yang paling jelas, iaitu kalahkan Amerika dengan jatuhkan ekonomi di negara dia. Dia jatuhkan bom di negara kita, kita jatuhkan ekonomi negara dia. Berarti ada 2 bom yang digunakan. Satu bom dipanggil sebagai bom lateral war, yang boleh dilihat dalam bentuk yang nampak di bawah istilah konvensional. Yang Iran nak pakai ni adalah jatuhkan negara itu in advance by economic war, di mana kita lancarkan, di mana perang yang kita gunakan, kesan kat atas mereka adalah ekonomi. Tapi ini akan kena pada masyarakat seluruh dunia. Yang mana kemenangan Iran kali ini, walaupun kita sokong untuk memusnahkan Amerika, tapi kena ingat, rantaian domino. Amerika adalah rakan dagang kedua terbesar bagi Malaysia selepas China. Kita ada hubungan dagang dengan China 16% hubungan ekonomi. Dengan Amerika 14% lebih. Amerika adalah kek ekonomi yang terbesar di dunia, 24.1%. China adalah yang kedua, 19.4%. Tengok saja dalam bentuk kek ekonomi. Dua-dua negara ni kalau gabung, mereka menguasai 45% kek ekonomi dunia. Yang lain tu baki-baki je. Jepun kontrol 6% je kek ekonomi dunia. Kalau Amerika sedang mengalami kegoyangan yang sangat dahsyat, impak dia akan ada pada semua orang. Ini kita kena terima hakikat. Kita akan terima hakikat. Sebab tu saya kata riset ni kita belajar. Kalau hari esok dia tak berlaku pun, tuan-tuan boleh faham bahawa Iran membuat satu perkara yang selama ni dunia tak pernah jangka. Dunia jangka bantai-bantai Iran. Ada satu jenaka lah. Dia kata Amerika jatuhkan Taliban selama 20 tahun di Afghanistan untuk mengembalikan Taliban berkuasa. Kan Amerika jatuhkan Taliban, dia duduk 20 tahun, sekarang Taliban berkuasa. Dia jenakakan pula usaha Amerika dengan mengatakan Amerika menghabiskan 6 bilion ringgit dalam 3 hari untuk menghapuskan seorang Khamenei. Naik Khamenei juga. Faham jadi berarti pembaziran yang berlaku. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham bahawa Amerika tak menduga bahawa kiraan mereka adalah peluru yang mereka miliki. Kiraan mereka adalah kekuatan senjata. Dan sekarang barulah mereka masuk dalam titik gugat yang tinggi. Titik gugat yang tinggi ni pula, kalaulah kemudiannya Iran kata dia nak main long game, alang-alang nak jadi abu, biar abu semua. Yang saya gunakan istilah sekarang, biar berdarah hidung semua orang. Berdarah hidung, iaitu merasa kesal kerana membiarkan perang ni berlaku, dan kemudian orang akan mengambil pengajaran daripada perang ni untuk menjagakan apa dipanggil reset kepada civilization, ketamadunan dunia. Perang tak boleh diberluasa, kuasa Amerika semua kena buat. Dan benda ni hanya akan dibuat seketika negara-negara pembuli ni lemah. Kebetulan negara-negara pembuli ni semua negara-negara ekonomi tinggi. Eropah, Amerika, negara ekonomi tinggi.
Maka untuk melemahkan negara pembuli daripada tumbuh, kata Iran, biar dia perang dengan kita. Kita senjangkan dia balik dengan jatuhkan ekonomi dia. Kerana kita tak mampu memerangi perang dengan senjata. Tapi kita ada Selat Hormuz, iaitu yang boleh menghalang kapal keluar untuk bekalkan 20% minyak dunia, yang boleh menghalang kapal keluar untuk membekalkan 25% gas LNG dunia. Ini saya sedang cerita pada tuan-tuan. Saya rasa jumlah lemak naik yang 4,000 pula. Yang yang 4,000 masuk kemudian tak faham apa saya cakap. Saya akan ada tanya. Jadi bila Iran kata dia nak pindahkan perang ni dengan menjadikan perang jangka panjang, berarti sebut seperti mana video saya orang potong, perang ini tidak lagi menjadi perang di antara, perang ini tidak lagi menjadi perang Amerika menjadi kuasa penentu. Sebab tu kalau kita tengok trend Iran sekarang, dia nak perang ni panjang. Dia simpan peluru pandu, semalam dia lancar quite sukses, serangan berkembar dengan semalam adalah malam yang berjaya bagi Iran, kerana dia buat serangan berkembar dengan Hezbollah. Tapi kesannya Hezbollah kena bom balik teruk, Beirut kena bom balik. Tapi serangan berantai semalam saya rasa 3 atau 4 peluru yang jatuh tu kena tempat strategik. Cuma Israel melarang sebarang bentuk pengedaran video. Video-video yang diedarkan dan didapati mengancam keselamatan negara, orang yang edar video boleh penjara 5 tahun. Sebab Israel melancarkan perang ni dalam keadaan darurat je. Rakyat dia kena ambil undang-undang darurat sekarang. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan begitulah. Kelihatannya Iran telah menjerat satu perang dengan yang kita kata di luar jangkaan, iaitu nak menyeret Amerika menyertai perang yang panjang, kemudian menutup Selat Hormuz. Dia nak Amerika tabur bom sebanyak mungkin supaya kos perang ini yang dikira kemudian. Sebab Amerika ni kos dia kredit. Perang dulu, lepas tu baru garis kad kredit. Bila garis kad kredit, hutang tu dah jadi tinggi. Dan kemudian Iran sedar. Lancarkan saja drone dia yang banyak. Sebab tu lancar drone dia. Tuan-tuan jangan kata Iran gagal tau. Iran umpan drone tu adalah untuk Amerika buang peluru pandu dia yang mahal. Dia lancar drone dia 20,000, 30,000, Amerika kena tembak peluru pandu dia 600,000, 700,000. Rupanya ini adalah umpan untuk membanyakkan tembakan peluru yang berkos wang. Sebab tu saya jelaskan pada tuan-tuan, perang ini bukan apa yang meletup, duit yang meletup, hutang yang meletup di langit Israel. Duit yang meletup dan hutang yang meletup di langit Israel. Betul, dia lancarkan drone dia. Dia lancarkan sebanyak mungkin kerana drone dia murah. Rupanya ini adalah umpan untuk meletakkan kredit hutang Amerika itu menjadi tinggi. Jadi kita tahulah bahawa Iran tak nak berhenti perang ni, sebab dia kata kalau Amerika nak menghasilkan drone, lambat lagi. Sebab Amerika sekarang tengah kelang kabut, jumpa dengan Ukraine. Nak pinjam satu lagi drone Ukraine, nama dia Sting. Dulu bila drone Iran dipinjam, Shahib ni dipinjamkan kepada Rusia. Drone Iran ni murah. Rusia pakai masuk ke dalam daerah Ukraine. Ukraine cipta satu lagi drone, Shahib. Shahib ni apa? Drone dia ni dia naik, dia langgar je. Dia langgar je. Lah kali drone yang bernama Sting ni langgar Shahib, Shahib ni hilang arah. Tapi sementara Amerika nak dapat Shahid ni, Iran tembak je drone murah dia. Supaya Amerika duk belanja peluru pepandu dia, belanja peluru pepandu dia. Bila kita lihat Amerika dah terperangkap dalam permainan perang yang sebenarnya Iran sedang menjerat dia masuk dalam rantaian hutang di mana credit war ataupun credit weapon, senjata yang kamu tembak ini kemudiannya baru kamu koskan ke dalam bil negara kamu. Kemudian bila Amerika dah berbelanja banyak dalam senjata perang, dia nak recover tak boleh sebab ekonomi dia tak boleh jalan kerana industri minyak dia ditutup kerana Selat Hormuz. Selat Hormuz yang membawa keluar minyak ni. Selat Hormuz yang saya cari peta Selat Hormuz ni, sabar saya seorang ni hari. Ni. Kerana Selat Hormuz ni. Selat Hormuz yang membekalkan 20% minyak dan 25% gas dunia ni tak cukup menjadikan harga minyak melambung dan kos industri menjadi tinggi. Dan syarikat-syarikat Israel yang selama ini menyokong Amerika, Iran tengok juga siapa yang akan terjejas. Bursa, pelaburan industri. It's not controlled by mereka. Bukan dikontrol oleh orang Amerika. Asal dia dikontrol oleh orang Iran. Berarti Amerika menanggung kos hutang, sekutu perniagaan Amerika menanggung kos tidak boleh menjalankan industri. Kenapa tak boleh jalan? Bila kos minyak menjadi mahal, barang tu keluar menjadi mahal. Kemudian rakyat pula sedang mengalami kekangan kerana negara-negara pengguna kos sara hidup meningkat, mereka tak akan beli barangan industri. Menjadikan permintaan ke atas Boeing menjadi rendah, permintaan ke atas kereta menjadi rendah, permintaan ke atas komputer menjadi rendah, permintaan ke atas AI akan terbantut. Sebab orang balik kepada the basic rule untuk manage kenaikan harga barang makanan. Basic rule. Berarti syarikat-syarikat ni akan mengalami gangguan yang sangat dahsyat. Ini saya jelaskan. Bila tuan-tuan, hari ini saya tak bagi banyak fact. Saya bagi dekat tuan-tuan dalam membuka minda kita untuk melihat apa yang akan berlaku ke depan, yang mana kita anggap bahawa inilah perang yang pertama dalam tamadun dunia yang dibawa oleh Iran dengan satu jangkaan. Jangan jadikan senjata kita adalah bom. Jadikan senjata kita adalah racun biaya ekonomi yang mereka akan tanggung selepas perang.